sidang Jumaat yang dimuliakan, sempena kedatangan tahun baru Hijrah ini, marilah kita mengambil semangat untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi perubahan jiwa daripada kebencian kepada kasih sayang, dendam kepada kemaafan, dan permusuhan kepada pendamaian. Ketahuilah bahawa antara sifat orang bertakwa termasuklah mudah memaafkan. Kekuatan sebenar bukan terletak pada kemampuan mengalahkan orang lain dalam pertengkaran, tetapi pada kemampuan menahan kemarahan dan merendahkan keegoan. Ingatlah, lidah yang tidak bertulang boleh melukakan, dan jari jemari yang ringan mampu menzalimi. Oleh itu, berhati-hatilah sebelum berkata-kata atau menyebarkan sesuatu melalui telefon bimbit dan juga di media sosial. Jangan sampai tutur kata, tulisan serta perkongsian kita di media sosial menjadi punca tercetusnya fitnah, permusuhan dan perpecahan sehingga retaknya persaudaraan.